Sakit sengkang lutut ni, tak perlu nak lipat. Sapu je jalan Zef ni, gerenti lega. Dah boleh lipat lah. Berani bersumpah atas nyawa saya. Jika selepas seminggu menggunakan gel ini lutut anda masih sakit seperti dulu, saya sanggup membayar anda 2 bilion tunai dan sebuah banglo di Kuala Lumpur. Ini bukan gel biasa. Ini adalah senjata rahasia untuk mengakhiri masalah koyakan meniskus. Sapukan sebelum tidur, biarkan ia meresap ke dalam sendi lutut, rasa lega serta-merta. Sepanjang malam ia membantu memulihkan tisu dan melancarkan peredaran darah. Cepat cuba Lanzef Gel Urut Melegakan ini sekarang. Ia boleh membaiki sendi lutut yang rosak dan membantu pulihkan masalah lutut hanya dalam 1 malam. Formulanya mengandungi pelbagai ekstrak herba semula jadi. Kali pertama guna pun, kamu dah boleh rasa perubahan pada lutut. Lebih 50 juta orang telah mencubanya dan beri ulasan positif. Selepas 10 hari, lutut kamu akan jadi lebih fleksibel dan ringan. Sekarang harganya hanya seperti satu hidangan biasa dan tengah promosi diskaun 50%. Hai semua, hari ini saya akan membuka kotak gel sokongan kesihatan sendi yang sedang sangat popular sekarang. Gel ini sedang dibeli oleh ramai orang tua dan dinilai sangat berkesan. Wow, kedai membungkus dengan sangat teliti. Ini adalah perkara yang saya hargai sangat tinggi ketika membeli barang secara dalam talian. Kotak ini sangat cantik. Ini adalah tanda pengenalan produk yang diimport dari luar negara. Produk yang dihasilkan dari luar negara selalu memberi perhatian kepada penampilan luar produk. Belum lagi menggunakan, saya sudah merasakan produk ini sangat berkualiti. Ini bukan barang murah yang beredar di pasaran. Ini adalah produk dari sebuah kilang yang sangat besar dengan tahap penyelesaian yang tinggi seperti ini. Sekarang mari kita timbang berat produk ini ya. Ini adalah penimbang yang saya baru beli semalam. Mari kita gunakan untuk melihat sama ada pengeluar telah menipu berat produk kita atau tidak. Betul seperti yang saya jangkakan, semua ukuran berat produk ini sesuai sepenuhnya dengan pembungkusan. Ini menunjukkan bahawa pengeluar telah menyempurnakan produk ini pada tahap yang sangat tinggi, yang berbeza sama sekali dengan produk tempatan. Di dalam negara, mencari produk dengan berat yang tepat 100% seperti ini hampir tidak mungkin. Ada beberapa rakan yang meminta saya untuk mengukur saiz produk ini. Jika kalian suka, saya akan penuhi permintaan kalian. Bagi saya, mengukur saiz ini tidak begitu penting. Saya lebih mementingkan kualiti produk itu sendiri. Kita ada satu lapisan pelindung di sini. Kalian ingat untuk mengeluarkannya sebelum menggunakan produk ini ya. Ingat ya. Banyak orang terlupa untuk mengeluarkan lapisan pelindung ini lalu mengeluh kepada saya bahawa produk tidak dapat digunakan. Mari kita lihat tekstur krim yang merupakan gabungan sempurna antara herba berharga dan teknologi pengolahan moden. Wow, krim ini sangat halus. Saya dapat mencium bau yang sangat wangi. Ia mempunyai aroma seperti herba, sangat menyenangkan. Saya boleh menghidu bau ini sepanjang hari tanpa rasa bosan. Kalian tahu tidak? Jenis krim seperti ini menyerap ke dalam kulit dengan sangat cepat. Saya sudah faham mengapa ia mendapat penilaian yang tinggi. Tidak mudah untuk pelanggan memberi penilaian yang sangat baik, tetapi produk ini telah berjaya melakukannya dan sekarang saya telah memahami alasan di sebaliknya. Krim ini hangat dan sangat menyenangkan kalian A. Saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang sedang meresap ke dalam kulit saya. Sungguh, kesannya sangat cepat. Saya agak terkejut dengan hasil ini. Ini adalah produk yang sangat berbaloi untuk kalian cuba.